Seorang pemandu bas ekspres digantung tugas serta-merta selepas satu video tular di media sosial yang mendakwa beliau memandu secara berbahaya ketika bertugas. Pihak syarikat dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa aduan orang awam diterima pada hari sebelumnya, sebelum siasatan dalaman dilaksanakan dengan segera. Menurut kenyataan itu, pemandu berkenaan telah dipanggil ke pejabat bagi membantu siasatan serta menjalani saringan keselamatan. Namun, individu tersebut dilaporkan tidak memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak syarikat. Sehubungan itu, tindakan penggantungan tugas diambil sementara siasatan lanjut diteruskan. Syarikat turut menegaskan bahawa keselamatan penumpang sentiasa menjadi keutamaan dan tiada kompromi terhadap sebarang perlakuan yang boleh menjejaskan keselamatan. Pihak syarikat juga memohon maaf atas kebimbangan yang timbul dalam kalangan penumpang dan orang awam. Mereka turut komited untuk menambah baik prosedur operasi termasuk pemantauan lebih ketat serta latihan berterusan kepada semua pemandu. Jam bang. Ha? Dah 2 jam bang. 2 jam ah? Dah 2 jam dia tahan. Tadi aku tak ada kencing. Dah siap bang, budak perempuan bang. Budak perempuan lain, laki lain bang. Perempuan ah? Perempuan lain, laki lain bang. Sekarang next arena dekat mana? Ha? Ha? Next arena dekat mana? Beban. Itulah air kena tadi bang ya. Air kena tadi nak beban ah. Iyalah. Itu beban dekat air teruk lah. Lama ni. Ada kenapa ni? Jengka petolnya udah jengka udah.